Jom kita baca komen yang saya dapat dari video bertajuk Jatuh Miskin Selepas Bersara. 10 tahun kira lama, yang saya kenal 2-3 tahun sudah habis simpanan. Ada segelintir yang kurang bersetuju apabila isu duit KWSP habis digunakan untuk perkara selain daripada persaraan kerana mereka anggap ini adalah duit mereka dan mereka ada hak untuk gunakan sesuka hati mereka. Tetapi jika sehinggakan hutang keliling pinggang, hidup dalam keadaan meminta-minta, ia bukan kehidupan yang kita mahu pada hari tua. Masa persaraan adalah masa yang mana kita dapat nikmati time and financial freedom. Ada masa dan ada duit tanpa perlu bekerja. Tetapi jika usia persaraan anda masih lagi tiada simpanan, hutang keliling pinggang, anda mungkin masih perlu bekerja. Tiada time and financial freedom dan emosi anda pasti terganggu kerana asyik fikirkan masalah kewangan yang tidak selesai. Belum terlambat lagi untuk anda mulakan simpanan persaraan. Simpanan persaraan adalah simpanan jangka panjang yang amat sesuai disimpan dalam bentuk emas untuk pastikan bukan sahaja nilai simpanan anda tidak jatuh, tetapi untuk mengelakkan duit simpanan anda habis dalam sekelip mata. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.